Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita teruskan pembelajaran unit pertama di bawah bidang sirah iaitu Hijrah Membawa Rahmat. Anak-anak semua, objektif pembelajaran kita pada kali ini ada 3 perkara, iaitu yang pertama, murid-murid mestilah boleh menjelaskan maksud hijrah dengan tepat. Kedua, murid-murid boleh menceritakan sekurang-kurangnya 3 peristiwa penting yang berlaku semasa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Dan yang ketiga, murid-murid dapat menghuraikan 2 pengajaran daripada peristiwa hijrah serta mengamalkannya dalam kehidupan harian. Mari kita imbas kembali bagaimana Rasulullah SAW berdakwah di Mekah sebelum baginda dan beberapa sahabat berhijrah ke Madinah. Pada 3 tahun pertama, Rasulullah berdakwah secara sulit di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, iaitu di Bukit Sofa. Baginda hanya berdakwah kepada kaum kerabat dan sahabat terdekat sahaja bagi mengelakkan tentangan hebat kaum Quraisy. Antara mereka yang terawal memeluk Islam pada ketika itu ialah Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harisah dan Abu Bakar As-Siddiq. Selepas turunnya perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hijr ayat ke-94, Rasulullah SAW mula berdakwah secara terbuka. Walau bagaimanapun, baginda menerima banyak hinaan daripada kaum Quraisy. Antaranya ialah baginda dituduh sebagai seorang pendusta. Seterusnya, baginda juga dituduh sebagai ahli sihir. Dan ada yang mengatakan baginda orang gila dan mereka mengejek baginda semasa baginda menyampaikan dakwah. Selain hinaan, Rasulullah SAW juga menerima ugutan daripada kaum Quraisy. Antara ugutan yang diterima oleh baginda ialah: pertama, pemimpin Quraisy merancang untuk membunuh Rasulullah SAW bagi menghentikan penyebaran Islam. Kedua, Abu Jahal pernah mengugut untuk memijak leher Rasulullah SAW ketika baginda sedang sujud di hadapan Kaabah. Ketiga, kaum Quraisy juga mengugut seluruh kabilah Bani Hashim supaya menyerahkan Rasulullah SAW kepada mereka. Dan sahabat-sahabat juga menerima ugutan sekiranya mereka memeluk Islam, mereka akan kehilangan harta, jawatan dan perlindungan kabilah. Anak-anak semua, selain menerima hinaan dan ugutan, Rasulullah SAW dan para sahabat juga telah diseksa dengan kejam. Antara seksaan yang diterima oleh Rasulullah ialah baginda telah dilemparkan najis dan kotoran. Baginda juga dicekik dan ditarik dengan kasar serta dilemparkan batu. Bilal bin Rabah telah dijemur di padang pasir yang panas. Sumayyah pula diseksa dengan kejam oleh Abu Jahal. Yasir pula telah diseksa bersama keluarganya sehingga meninggal dunia dan Ammar bin Yasir telah dipukul dan diseksa dengan teruk supaya meninggalkan agama Islam. Setelah 13 tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah, maka Allah memerintahkan supaya baginda berhijrah. Anak-anak sekalian, apa maksud hijrah? Hijrah ialah perpindahan Rasulullah SAW bersama umat Islam dari Mekah ke Madinah atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril. Allah telah memerintahkan Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah untuk menyelamatkan baginda serta umat Islam daripada rancangan pembunuhan Quraisy serta membuka jalan untuk membina masyarakat Islam di Madinah. Semasa dalam perjalanan hijrah tersebut, Rasulullah bersama sahabatnya Abu Bakar telah bersembunyi di Gua Sur. Ada beberapa kejadian yang berlaku ketika baginda dan Abu Bakar bersembunyi. Pertama, Allah telah menjadikan labah-labah membuat sarang di depan pintu gua. Kedua, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan 2 ekor burung merpati membuat sarang dan bertelur di hadapan gua. Dengan itu, kaum Quraisy merasa yakin bahawa Rasulullah tiada di dalam gua tersebut. Setelah lebih kurang berjalan selama 8 hari, akhirnya baginda dan para sahabat tiba di Madinah. Penduduk di Madinah menyambut Rasulullah SAW dengan penuh kegembiraan. Mereka juga bertakbir dan berselawat. Mereka sangat mengalu-alukan ketibaan Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka juga berebut-rebut untuk menjemput baginda tinggal di rumah masing-masing.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.